Okey, kita pergi pada soalan yang ketiga daripada set 2 lah. Modul Tok Wan, muka surat 50. Rajah 2 menunjukkan sebuah taman berbentuk segi empat tepat. EFGH, so EFGH yang besar ni. EFGH yang besar ni. Okey, yang besar ni EFGH ialah kawasan perumahan lah. Ni kawasan perumahan. Okey, dan kawasan belorik JEK yang ni, yang belorik kat sini. Dan GLM ni ialah kawasan berumput lah. Okey, kawasan lain ni ialah kawasan bersimen. Bentukkan satu ungkapan kuadratik kawasan yang bersimen. So, kita nak kawasan yang bersimen. First kali kita kira yang besar dulu lah. Yang besar dulu. Luas keseluruhan dulu. Kat sini ada 14. Kat sini ada 3x tambah 4. So, kita darab lah. So, 14 darab dengan 3x tambah 4. So, cikgu kembangkan. 14 darab dengan 3. So, 14 darab dengan 3. So, cikgu akan dapat 42. 42x. Okey, tambah 14 darab dengan 4. So, 14 darab dengan 4. So, cikgu akan dapat 56. 56 ni luas yang ni lah. Luas keseluruhan ni. So, cikgu tulis kat sini 42x tambah 56 Okey, seterusnya cikgu nak tolak. Nak tolak yang ni lah. Nak tolak luas rumput ni. Okey, so luas rumput ni cikgu kira yang ni dululah. Yang cikgu andaikan kat sini A lah. Cikgu kira A dulu Maksudnya 1/2 darab dengan panjang kat sini ni ialah X. KX. Jadi 1/2 darab dengan X. Darab dengan X. So, cikgu akan dapat 1/2 X kuasa 2. So, untuk A ni. Kalau untuk B yang ni, so panjang ni 2X. Maksudnya 1/2 darab dengan 2X. Darab dengan 2X. So, kalau cikgu darab 2X darab 2X. So, akan dapat 4X kuasa 2. Jadi, 2 ni cikgu boleh tambah. Maksudnya, kalau cikgu tambahkan 2 ni. 1/2 X kuasa 2 tambah dengan 1/2 4X kuasa 2. Okey, kalau cikgu tambah pun boleh. Kalau cikgu nak faktorkan dia pun boleh. Kalau cikgu faktorkan, sebab nilai yang cikgu dapat ni, cikgu akan tolak. Cikgu akan tolak dengan nilai kat sini. Okey. So, kalau cikgu tambah, setengah tambah setengah 1 lah. X kuasa 2 tambah 4X kuasa 2, so akan dapat 5X kuasa 2. Okey. So, kalau cikgu tambah yang atas lah. So, cikgu akan dapat 5X kuasa 2 per dengan 2 lah. Senang macam ni. Okey, so nilai yang cikgu dapat ni, cikgu akan tambah, akan tolak. Tolak dengan luas keseluruhan ni. Okey, ataupun luas keseluruhan kita tolak yang ni lah. So, kalau cikgu tulis balik, so akan dapat, dalam dulu. So, cikgu akan tulis balik luas segi 4 keseluruhan ni, maksudnya 4X, 42X. 42X tambah 56. Cikgu akan tolak dengan luas rumput kat sini. 5X kuasa 2 per dengan 2. Okey, so cikgu akan dapat jawapan macam ni. Okey, tapi cikgu boleh buat kat sini atau lah. Kalau dalam bentuk ungkapan kuadratik ni, mesti nilai ni kuasa 2 mesti duduk depan. Maksudnya negatif 5/2X kuasa 2 ni letak kat depan. So, tambah 42X. Okey, tambah dengan 56. So, baru dia jadi satu ungkapan lah kat sini. Ni ungkapan. Okey, so settle untuk soalan ni. Sangat mudah. Belajar kira satu-satu lah.